Alolan. Lepas lama aku berpuasa daripada beli Pokemon Trading Card, akhirnya terbeli juga aku 2 biji Journey Together, yang mana ini ialah yang paling latest lah, TCG paling latest untuk Pokemon. Yang mana ada satu lagi sebenarnya yang aku minat, kita panggil dia Prismatic Evolution, tapi harga dia memang dahsyat, memang Yahudi gila. So tak apa, macam mana pun aku beli jugalah satu card ni ataupun satu booster pack ni, aku beli harga dia RM30. So kita nak try buka, kita nak tengok apa yang kita dapat dekat dalam ni. And mungkin lepas ni aku akan buat satu lagi konten yang mana aku cubalah jual semua kad yang ada kat dalam ni, berbaloi ataupun tak dengan harga yang aku beli booster pack. So jom kita buka. So first kali kita dapat Paras, ini nombor 4, Milcery, ini nombor 74, and then kita dapat Paldean Wooper nombor 93, Impidim 71, Ants Cling Clank nombor 105. Kita ada Stadium Ants Castle 152. Next kita ada Hopes Sandaconda. Aku tak tahulah pasal yang Journey Together ni, aku main beli je. Aku rasa yang ni untuk evolve dekat game, aku rasa memang kena bertepatan dengan nama dia lah, aku rasa lah. So again, dapat double Paras ni, kau memang Parasit lah, tapi beza dia yang ini panggil apa tu, yang shining nya. And then lastly kita dapat Alolan. Tertengok pula yang belakang kan, tapi tak apa. Nombor 46 kita ada Alolan Golem. Dan yang terakhir sekali yang aku dapat, dia sebenarnya tak ada apa pun, tapi sebab aku terkejut lah kan, macam kata apa nama tu, dia panggil apa tu, full card ke semua kan, full art card ke semua kan. Tapi lebih kurang lah aku dapat yang ini, Veluza X nombor 43 tak salah aku. Yes, 43 Veluza X. So harga dia berapa ringgit je, but okay lah. Okay lah. And next of course kita dapat basic energy, metal energy. So asasnya kalau kata kita tengok apa yang aku dapat ni macam tak balik modal lah sebenarnya berbanding dengan berapa yang aku bayar tu. But it's okay, kita keep it as kita punya collection kita. Aku dah lama dah tak collect Pokemon card ni, so kita start balik lah. Okay, so aku akan masukkan second card ni. Kita akan pergi tengok second card ni dekat aku punya second video. Cuba korang share dengan aku, kad apa yang korang tengah pegang yang paling mahal sekali dia punya value dia. Cuba korang share dekat ruangan bawah ni, aku nak tahu. So kita jumpa dekat next video. Assalamualaikum.